Kena ingat lah kat situ kena bawa slow lah. Okey. Kat mana tadi ya? Oh, depan sikit. Okey. Sini kan. Slow sikit. Okey, berjaya di situ. Jangan tayar belakang rosak sudah. Tayar belakang double elektrik tu. Sikit lagi. Tapi jauh lagi ni. Kita punya kabin pun macam nak rosak lah tu. Sikit lagi nak sampai. Oh, 40 meter lagi. Slow. Mana? Ya, sampai. Tahniah Ali, kita sampai ke destinasi. Okey. Sekarang ni saya main hari baru. Bateri tambah 1. Oh, ada lagi part baru. Lightweight cockpit. Dia ringan tapi nyawa dia pun sikit. Okey, kita cuba. Kita try pakai cockpit baru. Ali mesti suka punya. Kita tengok kargo kali ni. Kargo kali ni sikit. Kecil Kita tengok dia punya lokasi macam mana. Laju. Sebab ringan kan. Laju tu kau jadi. Oh, hui. Ui, bahayanya. Ui, lepas. Oh, ni bahaya. Slow. Jauh lagi perjalanan. Tak apa, bateri banyak. Alamak, terbalik lah. Oh, tak boleh. Oh, desain baru ya. Mantap Ali. Alamak. Ali okey tak? Ali okey, jangan risau. Ali okey. Dia bawa ikan Ali. Sini masalah ni. Oh, boleh tak? Sikit lagi Ali. Boleh Ali. Ali mantap Ali. Oh, ni boleh ni. Jangan rosak tayar depan sudah Ali. Ali. Pilot down. Ali down. Tok roller pelindung di depan. Hebat Ali ni buat kita. Oh, sini slow ni. Ali. Kita cuba lagi design sama.
Boleh, cuma Ali kalang kabut sikit bawa tadi. Laju ni, slow sikit ni. Sini slow. Sebab ada benda ni. Bahaya ni. Rosak tayar. Sini pun slow. Lepas tu baru laju. Oh, sama macam tu kan. Slow Ali. Slow Ali. Tak apa. Sini pun slow Ali. Nanti ada golek pula. Oi, mantap Ali. Kita sampai Ali. Dah nak sampai dah Ali. Ya. Mission 11. Mission 10 lah. Kita teruskan dengan mission 11. Kargo dia biasa ya. Uish, ini bukan kargo biasa. Ini kargo bentuk T. Dia punya rekaan nampak pelik sikit. Tapi kalau menjadi, apa salah kan? Tak menjadi. Cuba je lah. Ini pelik sangat. Tapi cuba tengok. Cuba macam ni. Tengok macam ni. Oh, lepas. Oh, tiba-tiba pula lepas. Oh, jauh pula tu. Oh, mantap. Okey. Kita tak tahu jalan dia macam mana. Jadi, alamak. Roller depan rosak lah. Oh, okey. Yang ni okey. Laju. Mana tadi kita accident sini kan? Sampai seret tayar dia. Alamak, kargo rosak pula. Bateri pun sama rosak. Tapi lepas. Masalah kargo je lah tadi. Kargo terlanggar lah. Alah, sikit je sampai. Cuma kena suruh Ali bawa slow sahaja. Jangan laju sangat kata. Oh, lagi slow Ali. Sini slow Ali. Dia kena ada 3 tayar baru power naik dia. Boleh. Jangan rosak kargo. Boleh pula dia buat style kat situ.
Ui. Kita selamat. Yes, kita berjaya untuk mission yang ke-11 ya. Design dia nampak macam truck. And mission 12. Oh, mission 12 hard ya. Ni kalau hard ni susah lah ni. Tengok dia punya kargo bentuk macam mana. Simple je. Taklah susah sangat. Dah, kita cuba simple dulu. Kenapa dia cakap mission ni susah? Oh, mungkin ada gaung ni kot. Ui, lain macam gaung dia. Bateri depan dah rosak sikit. Okay, slow. Hati-hati Ali. Alamak, tak nampak jalan. Oh, nasib baik lepas dekat gaung tu tadi. Bateri dah rosak. Bateri dah rosak atau tayar dah rosak, tak tahu. Oh, lepas ni. Oh, jauh. Oh, lepas. Lagi sekali. Oi, selamat landing. Ya, mission yang hard tapi kita boleh complete dengan hanya satu kali sahaja. Mission 12 complete. Kita teruskan dengan mission 13. Oh, normal. Dia bagi duit, kita ambil. Tengok apa yang boleh di-upgrade. Tayar tambah max speed. Okey. Bateri boleh upgrade. Bateri boleh upgrade. Kita upgrade yang ini. Mahalnya. Menyesal pula upgrade. Ni apa? Mudah pecah dengan berat. Kita buat design yang macam tadi juga. Betul berat. Buat masa ni berjalan dengan lancar. Ali pun relax je bawa kereta. Oh, astagfirullahaladzim, tak belah dua keretanya. Kita cuba lagi sekali. Cuma slow saja. Kondisi kargo cuma 5 saja. Memang kena berhati-hati ni. Kat sini kena hati-hati. Sini yang kita terbelah dua kereta tu. Okey. Slow. Tak nampak jalannya. Saya tak tahu nak pergi mana ni. Masa ni berjalan dengan lancar. Bateri pun banyak. Oh, sini macam bahaya sikit. Oh, boleh lepas. Kargo dia kena jaga-jaga sebab ada 5 nyawa sahaja. Oh, nampak gaya dah nak sampai dah. Sikit lagi. Tinggal lagi 35 meter. Oh, 25 meter. Tak apa, bawa slow tak apa.
Janji kargo selamat. Dan 3 bintang kita dapat. Kita cuba mission yang ke-14. Oh, hard juga ya mission ni. Tengok kargo dah bentuk macam mana. Alamak. Bentuk macam ni lah pula. Kena main Tetris lah ni. Okay. Mari cuba. Berat belakang ya. Boleh. Berat belakang pun boleh. Alamak. Alamak. Ali. Baru lepas. Lepas. Kita lepas ya. Tapi bateri habis dah. Alamak. Lah. Tengok yang ni okey tak? Yang ni okey. Yang ni okey. Cuma tukar kedudukan saja. Mana bateri? Itu dah. Uish. Nasib baik. Slow sikit. Alamak. Kita masuk kat sini. Dekat lumut. Kargo selamat. Bateri yang tak selamat. Jauh lagi. Sudah. Roller kita tercabut ya. Tapi kita boleh lagi berjalan. Cuma kena berhati-hati saja. Kita bagi style pond dekat situ. Alamak. Tengok kargo dia macam ni. Nak try bateri baru tak? Kita pakai bateri baru. Gas. Wow, senang naiknya. Lama. Power lah. Lah. Ni 3 hari punya tak main ni. Boleh beli semua part yang ada. Bateri pun tak boleh nak habis. Best. Teruskan. Memang selamatlah kargo kita. Senang naik. Dengan track macam tu. Ni slow. Kita tak tahu apa yang kat depan. Ni kena laju. Mission complete untuk mission 14. 4 hari ke 3 hari punya. Nak main free kan, free to play, terpaksalah main macam tu. Kalau tak senang je pakai duit. Boleh beli lagi lah. Kita dapat part baru lah. Gyroscope. Apa guna dia? Mission 15 yang terakhir untuk chapter 1. Kereta kita langsung tak ada cedera. Memang kebal lah. Kan.
Macam mana fungsi gyro ni? Okey. Dah nak rosak dah. Mission yang last ni 15. Agak jauh lah perjalanan dia. Ada duit terlepas. Ambil. Sebaik kita pakai tayar off-road dengan track. Wih, dalam. Dalam betul. Tak apa, Ali okey. Lagi sikit. Dah nak sampai ke? Dah 500 meter ni. Jauh ni. Kita punya kabin pun dah nak rosak tu. Oh, sudah. Okey. Lain macam lori kita yang kali ni. Lori pula, Rover. Dah rosak. Lebih teruk dari yang sebelum. Oh, roller tersangkut pula kat tengah tu. Bukan je idea. Kita buat yang besar punya. Sebabkan bateri banyak, kita boleh main-main dia. Macam kereta api pun ada juga. Nak bawa kargo kecil tu. Bagus. Panjang sangat sampai boleh jadi jambatan. Teruskan. Depan dah nak rosak. Jauh lagi. Depan rosak. Nasib baik kita ada tayar ekstra. Boleh lagi. Alah, tersangkut lagi. Kenapa senang tersangkut? Dah sangkut kat belakang tu. Ni yang tinggi ni. Selamat. Kita masih selamat. Ya, dah sampai dah. Habis. Mission 15. Planet complete. 3 bintang kita dapat.
Okey, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Kita pun dah habis planet yang pertama. Mission pun kita semua dah buat. Semuanya 3 bintang. Kalau lepas ni mungkin buat lagi kot video lain untuk main di planet Femina. Ada banyak lagi ni. Baik, nanti kita akan sambung untuk video yang ni pula. Terima kasih kerana menonton. Bye.